Assalamualaikum. Selamat petang. Saya sekarang ni berpetang-petang ambil angin di Tasik Chini, Bera. Tapi sini sangat mengecewakan. Tengoklah keadaan resort Lake Chini Resort dan kawasan sekitarnya yang sepatutnya dulu menjadi satu tempat pelancongan yang menarik dan gah dan ramai pengunjung, tapi tak tahulah sampai bila. Ya. Dah kunci belum? Dah. Ramai juga yang kunjung sini nak tengok-tengok apa yang berlaku. Tapi tak tahulah apa cerita sekarang ni. Dia buka ke, tangguh dulu ke? Tak masuk, dah lama tutup. BKP ke tu? 3 tahun. Itulah, saya pun pernah dulu resort sini. Saya dah tahu tutup saja. Nak ambil gambar. Kan ramai orang buat konten. Tengoklah keadaan sekarang ni. Sebenarnya ramai pengunjung kalau betul-betul resort ni dibagi semula. Sepatutnya ni adalah aset pelancongan yang menarik di sini. Tapi tak tahulah bilalah tempat ni akan dimajukan semula menjadi satu tempat yang menarik untuk dikunjungi. Jangan jadi tempat ini sebagai sarang untuk hisap dadah sebagainya. Jadi tak eloklah tempat-tempat begini dibiarkan begitu. Masih ramai dikunjungi, masih merindui nostalgia dulu. Kalau nak berjalan-jalan kat sini, boleh buat family day. Ini dah semak macam ni, aduh hai. Okey. Terima kasih kepada siapa yang tengok. Inilah keadaan Tasik Chini sekarang ni. Saya pun macam takut-takut jangan masuk. Yalah, tempat ni terbiar, semak-semak. Nampak ada macam motor semua tu. Ada pekerja kot. Ada Pak Gad juga sini. Rumah Pak Gad. Tak bila lah nak buka semula ni. Itulah sayang tempat ni. Ya. Boleh ya. Bila pula ni nak buat semula? Kerajaan ambil alih lah? Ke nak soslah-kan? Setakat ni yang bayar itu kerajaan negeri. Masih ada orang jaga lah. Masih ada orang jaga. Sebab sayang betul. jaga ni takut geng-geng buat jenayah. Itulah. Ya memang. Apa je? Tengah live kan. Tasik Chini yang jadi misteri. Apa ni? Dia tak kat mana? Ni depan je. Saya pernah dulu nginap sini. Sayang tengok dalam video tu tak ada petinggi apa nampak cantik kan dalam video. Sebelah tu yang paling elok. Nampak bau. Tempat-tempat ni yang tempat di lain kan banyak yang madani ada. Betul. Jangan ambil. Ada yang madani ni. Ini saya pun tak tahu. Ada yang kat Indonesia kan, yang jadi kan. Projek madani ambil tu. Memang dia jadi ganti dia. Sebab tadi bawa kerajaan ni faham. Jadi kerajaan ni faham ni
Saya banyak dia masuk ke berani. Boleh nak tu hari tadi kat bawah tu ada air. Faham dia tengok banyak yang tinggal sini. Ada tadi. Ramai datang nampak kan? Kesannya jalan kaki. Lake Garden Resort, Lake Chini Resort, Lake Garden Seremban. Ada sayang betul. Sana tu nampak tu Tasik Chini. Ya. Memang rasa lain sikit sini. Misteri. Bismillah. Rasa seram sikit lah. Dah rasa seram. Lagi hujung tu rasa seram. Berdiri bulu romaku. Situ. Ada view. Ya, ramai dah view. Ramai. Kosong. Mana kosong? Tak apa, nanti video dia record sekali lagi. Tu menyertai. Baru satu. Itu ke Tasiknya? Tak boleh pergi seorang-seorang. Allahumma salli ala Muhammad. Zaman nak lagu dulu dia tak ada ni. Asik ni. Dah. Bawah ni tu ada seorang bawah ni. Tak nak. Buat ambil gambar dia. Buat drone. Drone? Yang kita tak duduk lama-lama ni. Dia berasa lain je. Memang. Dah rasa lain lah. Oh, ni boleh tu. Ya. Tak nak. Dah rasa lain. Dah ada gambar ni. Nak ada gambar Tasik kan sini. Dia jadi tempat ni. Dah rasa lain. Tak, pandang ke sana. Mana nanti nak ambil gambar. Depan sana, kubang, jauh. Wih, misteri. Takut jatuh. Okey, ini adalah resort dahulu kala. Banyak kerja ni, tokok-tokok tumbang ni. Aduh. Cantik lagi resort ni sayang tu. Belanja air. Kita ada pemandangan sini tu. Saya sana semua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
Dah. Okay, lihat-lihat ini pemandangan Tasik Chini sekarang. Pak ke sini kita 3 orang. Okay, sini. Tu kau cuba nak buat drone sini. Cantiknya. Satu, dua, tiga. Dah kan? Bukan, tunggulah tak habis lagi. Hati-hati. Nah, tengok keliling. Home point updated. Dah. Full lah bateri tu. Tengok tu semua. Okay. Tak ada view kosong. Tengok keadaan Tasik Resort sekarang. Restoran Sri Gumum nama dia. Dulu. Restoran Sri Gumum. Mana pergi ni? Jauh ni. Tak nampak. Keliling. Dah, pusing balik. Tak nampak. Tak nampak kita tadi dia nak ambil. Misteri Tasik Chini. Tapi dia ni kalau ambil balik dia kena bersih balik. Ada bersihkan. Ni keunikan dia. Yang memang bawa tu bukan tu apa tu pokok terapung. Bukan ni yang tepi ni kena bersihkan. Tepi ni. Tepi-tepi pokok ni, semak ni. Macam mana nak buat? Resort ni patutnya. Ada ruang besar ni. Ada jeti tu kan sana. Inilah Tasik Chini yang indah. Mana lama-lama jatuh dulu ni? Taklah, jangan apa-apa. Tak ada apa-apa. InsyaAllah selamat. Jauh dia pergi lah. Sampai tak nampak. Ramai macam orang datang ni. Beratus orang. Ramai datang ni. Macam kita lah. Singgah-singgah. Yang boleh dari mana tu nak datang. Mesti orang KL. Orang Singapura kan. Kereta pun canggih. Mana tak nampak. Kita sekarang dia berada di Tasik Chini Resort yang lama dah ditinggalkan. Yang lama dah dirosakkan. Ada inisiatif untuk membangunkan semula Tasik ini. Sayangnya aset pelancongan ni. Kalau ada ni boleh keliling-keliling pulau-pulau dalam Tasik tu. Jom balik dah. Duduk sini semua sekali. Ambil gambar ni kat sini. Okey. Itu I post dekat TikTok. TikTok Facebook.
1, 2, 3. Ngau, 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 ngau dia. Semoga Tasik Chini membangun semula dengan lebih cantik dan menjadi tumpuan ramai orang datang ke sini. Okey, selamat. Dah nak off? Dia siapa-siapa dah kat. Dah boleh off ke? Tak, ya, kita dari sini, kita dah off-nya tu, kita record video pula dari sini. Apa naik tu ada. Dari sini. Dah, off dah. Record video pula. Off macam ni. Tekan apa tu?